Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, ini hari kita ada sebuah Honda City GM6. Masalah dia orang kata berdengung. Okey, berdengung ni dia ada dua. Satu dengung tayar, satu dengung pada bearing. Kalau untuk masalah kereta Honda GM6 ni ialah berdengung pada bearing. Ni bearing yang lama. Kita boleh dengar Dengar berdesing. Orang kata kalau dalam kereta untuk tingkap memang bising. Kita sudah datang, kita cek memang betul bunyi bearing belakang. Okey, yang ni pula bearing yang baru. Dia senyap, dia tak ada bunyi. Jadi kat sini kalau ada bunyi dengung boleh cek dua. Satu bunga tayar, lagi satu bunyi bearing. Dia lain-lain bunyi dia, tapi dia berdengung. Satu dengung tayar, satu dengung bearing. Jadi cek betul-betul lah. Takut nanti tersalah tukar, tak settle. Jadi kena cek betul-betul. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum.